Okay, tips pagi untuk korang datang. Ini yang Bos Ijam bagi tahu kita orang sela-sela cara nak berubah. Datang gelap, balik gelap. Tak kisahlah korang datang jam kerja tu pukul 8 ke, pukul 9 ke, datang je kerja awal. Korang tak kisah pagi tu buat apa, ngetik, ngopi ke, sarapan ke, janji korang datang gelap tu, balik gelap. Pagi tu study ke apa segala. Itu memang tips orang nak berjaya. Lepas tu datang kerja tu positif, senyum, happy. Apa-apa segala tu masalah kena buang out. And then kalau nak berubah je, korang kena auto terus berubah. Tak ada tunggu esok, tak ada tunggu lusa, tak ada. Nak berubah nantilah. Tak ada. Nak berubah ni terus berubah bila dengar nasihat orang. So bila 3 tips ni lah korang kena ingat positif, pergi gelap, balik gelap. Dengan kalau nak berubah tu terus berubah. Okay, good luck untuk bagi korang. Apa-apa pun gudang Bos Ijan buka macam biasa. Ni mau kat gudang Bos Ijan, tengah nak buka lampu-lampu. Datang je. Hari-hari open dekat mana? Parit Sulong, Parit Mustafa, Parit Sulong, Batu Pahat, Johor. Kita orang buka sampai 10 malam, okay?